Okey, Honda SDV. Baru sampai lagi stok baru. Stok baru. Berapa biji dek? Adalah beberapa kat sana. 3, 6, 8. Ini semua kot. Ha? Rasanya semua kot. Ada 8 biji. 8 biji. 8 biji lah, 8 biji, 8 biji. Siapa punya SDV ni yang baru? V3. V3. 750. 750. Harga 85,000. Sampai lagi. 019 68 68 18 468. Okey, Honda SDV yang V3 ni harga dia semakin hari semakin mahal daripada V1 hari tu 60 lebih, V2 70 lebih dan V3 dah 80,000 lebih. Sebab dia dah menjadi barang mewah dah ni SDV ni So ni di antara stok yang baru sampai di Bitwing setapak. Okey. Tu yang kuning tu limited edition. Mahal sikit, tambah 3,000 lebih lagi. Okey, yang kuning ni limited edition. Tapi dia macam bukan kilat yang kuning ni Jadi stok ni tak banyak juga. Sekali penghantaran ada 8 biji je. Okey, tapi sebulan 2 ni banyak ni yang dah masuk kan. Saya ucapkan tahniah pada mereka yang dah memiliki skuter bangsawan ni Memang mantap. Okey, bentuk yang baru ni pun lain sedikit dah daripada V2 Ni dah skuter transmisi DCT dia pakai rantai, bukan belting Dan mungkin juga ramai yang tak tahu ini adalah totally macam motosikal sebab dia pakai rantai, tak ada CVT, tak ada belting, tak ada roller. Semestinya sebuah skuter yang terbaik keluaran Honda. Okey, pagi ni saya saja je kita datang Bitwing kan. So ada pak ready stock sampai kan. Dan ramai yang menunggu queue ni. Saya dimaklumkan oleh pihak salesman Bitwing, tak ambil walking lah. Untuk Honda SDV tak ambil walking. So Alhamdulillah, hari ni saja untuk sharing saja berkenaan dengan Honda SDV 750 yang V3 ni 2025. Okey, bagi mereka yang ingin melihat sendiri boleh datang ke Bitwing seluruh Malaysia. Di Sabah ada, di PG ada, di Damansara ada, di Pulau Pinang ada, di Johor ada. Okey, dan juga beberapa lagi model lain seperti ADV 350 pun ada masuk juga. Cuma Forza pun ada rasanya, Forza yang meter TFT yang terbaru. ADV 350 akan masuk yang TFT tapi belum masuk lagi. Dia akan akhir tahun ni dia akan masuk. Dan tahun ni jugalah kan yang meter TFT untuk ADV 350. Baik, rasanya tentang skuter-skuter Honda yang lain, cuma SDV 750 ni rasanya yang agak terlalu panjang queue-nya berbanding dengan Forza pun panjang dengan ADV, tapi SDV ni paling panjang queue-nya. Yang estimate yang kedai boleh bagi 2 tahun. Lama sangat ni kan. Okey, anda komen sikit dalam video saya ni. Harga untuk V3 ni bermula 85,000 sehinggalah dekat 90,000 ni. Komen sikit, mahal ke murah skuter ni kan. Sebab dulu saya macam V1 dulu pun bermula 62,500 kan. Dia naik berperingkat-peringkat sehingga sekarang dekat 80 ke 90,000 kan. Kalau recon
Lagilah. Sekarang saya dengar hampir-hampir dekat 100,000 dah. Tapi ramai lagi orang beli walaupun harga dia sangat-sangat mahal kan. Boleh jual tanah macam ni kan. Jadi ni terpulang pada anda semua. Okey, terpulang pada anda semua untuk menilai sendiri. SDV ni adalah orang kata pilihan anda sendirilah kan. Okey. Sekadar untuk sharing-sharing saja. Sekali pandang V3 ni macam tak cantik, tapi lama-lama nampak cantik. Okey. Kalau tak kenal maka tak cinta kan. So begitulah. Okey. Tahniah pada mereka yang dah memiliki SDV, baik V1, V2 atau V3. Semoga jumpa lagi video saya akan datang. Hari ni sekadar meracun. Meracun terbaiklah Honda SDV 750. Mahal lah. Sanggup janji dapat memiliki sebuah skuter adventure. InsyaAllah InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi video saya akan datang. Terima kasih.